Lobak kena try lobak. Kuah dia lobak. Yes. Kau tengok kick ni macam mana. Kuahnya ada 2 jenis. So aku nak korang pilih nanti. Mana satu? Daman pegang. Kuah dia sedap. Kuah dia sedap? Kuah dia sedap. Kena bos. Yeay! Woo! Jadi. Dia sesuai mak cecah. Cecah lagi sedap. Bau ngam semua. Wow. Dia sedap. Daging kau belum cecah guna ni lagi. Daging. Daging. Lah. Kena. Wow, makan man. Cuba cepat. Cuba Zuman. Man. Cuba. Ayam. Ayam makan separuh dulu. Tanpa kuah dulu. Lembut, sedap. Okey. Okey, cuba cecah. Sebab ni di antara Boyjan dan Hijaz geng. Asalnya masin sikit. Ni Boyjan dan Hijaz ni kita orang makan antara terbaik. Tapi kalau kurang kick nanti korang beritahu Boyjan lagi. Dia ada rebus dulu apa? Tak ada eh? Tak ada rebus. Tak ada rebus. Masuk lah rasa dia. Masuk. Okey, Masuk. daging. Ya. Weh, lega oi. Sebab Boyjan trainkan staff Boyjan semua jujur. Anak Bos Ijan. Korang tanya dia orang, Boyjan tak pernah tipu dia orang ni. Yang ada dengan Boyjan ni. Tanya anak Boyjan, betul tak? Papa pernah tipu kau tak? Never. Ya ini lemak dia lembut ni. Ni lemak lembut pula. Dia punya ni? Dia memang kurang selemak dia. Okey, dia punya tu. Daging paling kena. Daging paling kena Wow! Sebab geng, bukan Boyjan buat ni. Boyjan dah ada sukatan dia semualah. Maksudnya dah sukatan, dah beberapa kali. Barulah berani masuk dalam live. Baru berani. Takut ada orang singgah tiba nak rasa kan. Kalau tiba-tiba tak kick. Paluai. Ini Boyjan agak buat bukan dia terlalu kick yang betul-betul pergi. Sebab kalau Bos Ijan betul-betul dulu serai kalau bapak Boyjan punya lah jujur betul-betul ikut manis dan dia punya serai dia kaudu. Serai yang lengkuas dia lebih kaudu. So Boyjan buat sebab Boyjan tanya budak-budak sekali. Budak-budak kan kita ada resepi yang kaudu dengan yang memang sedap juga cuma kurang sikit serai. Adalah nanti Boyjan cerita banyak yang pilih yang ini. Ni banyak yang pilih ni. So Boyjan sebab overall nak